sumpah. Weh, apa jadi ni? Herobrine sama saja. Weh, apa jadi ni? Oh no. I see you. Hah? Anak kau nampak apa? What the fuck? Apa benda? Dia tulis kat dia tulis kat skrin aku I see you, sumpah. Oh ya? Tak ada pun. Macam aku Wait, jaga aku. tak apa, tak apa. Sumpah jaga aku. Wait. Kau tahu tak skrin aku dia muncul tulis I see you, kau tahu tak? Oh, yang dapatnya kaget je. Matilah kau, bye-bye. Aku tak nak masuk campur ya. Wait, sumpah mami jangan lagi. Aku tak nak masuk campur ya, bye-bye. Aku tak nak cari tahu. Achievementnya kau dapat kat aku. Jangan ikut aku. Pergi follow aku lagi. Ya. Okay. Wait, sumpah takutan tu. Benda tu berlaku kat kau je. So aku tak ada itu. Mana ada Iman kau pergi tandas. Wait, Iman sialah kau. Tak apa, benda tu berlaku kat Nufail je. So aku aman. Haha. Hello? Wait, Weh. aku Kau masuk. Sini. aku dapat enchanted ni tu. Herobrine Gaze. Ha. Apa ni enchantment? Bukan. Achievement. Achievement lah, boleh kata achievement. Tapi achievementnya achievement Herobrine. Mana ada achievement Herobrine dekat game ni kan? Kau- Sebab Minecraft mana ada satu. Kan macam pelik je, mana ada. Masalahnya dekat skrin aku dia keluar. Masalahnya dekat skrin aku tahu tak dia tulis apa? I see you. Apa? Oh my god. Plugin aku yang aku add ni, aku rasa semua aku punya boleh percaya e-source dia. Aduh, Wait, tak tahu. Iman, Nufail jangan keluar masuk kat sini. Jangan kat dalam rumah aku. Keluar kau. Sekarang rumah aku terbakar. Aku tak takut sikit ni, ada benda ke? Ada ke? Gila ni. Semalam tu Baru je. cerita sikit. Baru je. ada. Aku dengan hati tengah borak-borak macam biasa. Lepas tu kan aku kan tengah buat macam Nanti ya, nonton game. buat benda ni. Buat macam ni. Tiba-tiba Teman aku dapat enchantment. Kan Atif. Aku pun terkejut. Habis lah. Aku tengok dekat skrin. Sekejap. Dia dekat tu, dia dapat achievement, so aku boleh nampak dia dekat chat kan? Chat. Tengok kat chat. Oh my god, betul lah. Kan? Nah, dekat dengan file. Kita jauh-jauh dengan Nufail. Kenal kau apa? Anjing kau. Bawa tak kenal terus. No, aku punya batu jatuh. Okay, aku betul lah. Aku cakap betul-betul aku prank korang. Nah, aku dah lama tahu pun. Habis lah kau subline. Kau dikejar tu. Mati terus. Ikut prediksi. Oh my god. Aku spam. Aku letak semua benda. Weh, nasib baik ada ID content tau. Nasib baik ada ID content, kau tahu tak? Tapi aku suka je. Aku nak buka nama aku. Aku tak tahu aku tekan apa. Yang ni ICU, dia target kat kau. Yang ni dia tak target kat aku siapa ke ni? Kau salah coding. Tembak neighbor sebelah. Aku tak tahu. You suck. Bandelo. Aku pakur. Hebatlah aku. Aduh. Aku tak boleh keluar. Iman, cepat bagi aku keluar. Kalau tak aku hancurkan kau punya glass pen kau. Cepat, aku tak boleh keluar ni. Aku tak boleh keluar sekarang ni. Okay. Aku dicampakkan dengan aku punya ability. Aku punya kuasa ni sangat mengetahui masa aku punya masa terdesak ni. Tak ada apa-apa pun. Ada kena scam je. Aku macam kena scam je. Ui,
Oh, boleh lah. Boleh. Astagfirullahaladzim, aku jatuh kena fall damage teruk. Iman menghilang. Hakim akan mati dengan cara terseksa. So Iman paksa menghilangkan pingsan dia. Ability aku agak sucks. Membunuh diri sendiri. Ability membunuh diri aku. Dah sekarang dah tak nak pula. Ngada lah aku punya ability ni. Makhluk asing. Hebat lah. Tapi ada masa. Dia macam bagi cooldown. Perfect timing. Macam mana nak aku aktifkan benda tu je. Macam random betul. Tiba-tiba je. Aku terfikirlah macam mana. Ni ke? Ke macam ni? Oh, wait. Oh, kena cangkung lah rasanya. Sekejap. Tapi tadi aku selalu tak cangkung pun. Ya, aku tengah seperti Gopal. Aku seperti Yeay, dah nak malam. Oh, dia kena cangkung lah. Oh, kalau ni dia tak ada kesan. Dia kena cangkung. Lah, ni tak nak pula. Ya Allah, aku rasa ikut persen lah. Malas. Macam idea. Ya Allah. Hati kau tu Adil salah. aku. Dah lah. Rasa kau adalah orang yang paling akhir belajar ability kau sendiri. Masalah ability aku teruk gila. Aku rasa yang ni benda yang Ah, berlaku tu. Weh, aku tengok arrow kat hati tak kena tau. Aku sebenarnya invisible. Aku siap boleh tidur lagi dalam ni. Tengok ni, joget-joget, tengok ni. Tengok aku punya skin. Power rupanya. Hakim, rupanya kau ada telekinesi dia. Aku sebenarnya aku diam-diam sebenarnya seorang superhero. Okay, kalau macam tu kan. Burn the witch. Apa benda witch? Burn the witch. Dia semar. Burn the witch. Apa benda witch aku tak faham. Benda witch kan yang perempuan yang boleh. Oh, burn the wizard. Weh, jangan bakar kat sini. Kerana rumah aku terbakar sekarang. Weh, jangan matikan apinya.